Okey guys, kita di Nat Sungai Korok Kedah. Kita dengan Mak Cik ni kita tengok apa ulam-ulam. Ni ulam apa Cik? Pucuk putat. Ni pucuk putat no, putat. Yang ni melalai gajah. Belalai gajah, ubat kanser ke apa? Boleh sedia, boleh sedia. Senang nak ubat banyak no. Yang ni pokok aja punya. Apa dia? Ulam raja. Ulam raja. Yang ni? Ya. Abang Amai ni ada. Buat rasa Cik. Apa nama? Ni apa selom. Selom. Yang ni? Apa ni? Ulam raja silap. Yang ni? Gaya macam ni. Sama. Yang ni? Apa? Paya pantai. Paya pantai. No. Okey, mari kita tengok satu-satu. Yang ni makan dengan ikan apa? Daging bakar. Pokok selasih. Yang ni? Buah beli. Buah beli. Buah beli kita pun tak tahu no. Hak ni? Anu kingseng. Kingseng. Sinseh. Kingseng. Kingseng. Yang ni pokok ketum. Ketumbar no. Yang ni semua orang tahu lah, pokok pegara. Yang hak ni buat laksa no. Apa? Kesum. Daun kesum. Daun kesum. Ni sayur. Ni satu lagi. Sudu itik. Apa dia? Sudu itik. Sudu itik. Sudu itik. Yang ni apa nama? Apa? Allahu akbar, buah apa? Pucuk kudu. Pucuk mengkudu yang pahit tu. Yang ni apa nama? Bayam pelasan. Bayam Brazil. Yang ni. Tumbuh biasa dah, sirih Cina no. Boleh mai kat makcik ni di Nat Sungai Korok no. Murah saja, satu RM1.